sebenarnya saya jemput saudara-saudari datang kemari ni untuk memberi penjelasan. Sebab di kawasan rumah kita ni tak dijaga. Tengoklah tu. Di depan rumah Cik Sudin tu. Tandas-tandas pun dah sengit. Tak dibetulkan. Kalaulah angin kencang, Taufan tiup berlambung melayang zaman Cik Sudin tu, masa tu pula saudara-saudari ada di dalam. Bagaimana? Lagipun sampah sarap dibuang sembarangan, tak dibakar ataupun ditanam. Ini mengotorkan kampung kita dan mengganggukan kesihatan. Tulang-tulang dan pokok ikan dibuang sembarangan. Hingga lalat merajalela. Ini boleh mendatangkan kuman yang membahaya. Longkang pun tak dikorek betul. Hingga air kotor bertakung di sekeliling rumah masing-masing. Ini boleh membiarkan nyamuk Aedes. Ini kan mendatangkan penyakit. Semua budak-budak, semuanya kudis. Saya ni duduk tak beberapa hari pun dah kena. Tengok. Cik Ben, ini bukan kudis. Kurap. Kurap. Shh, jangan cakap kuat-kuat. Orang dengar, malu. Shh, kurap.